kita mood. So, dah buat apa? Bila suami dia kata, terus cukup. Perlu ada 2-3 saat. Dia cakap apa? Ya, dia cakap. Tak, dia cakap tu, dari sini sampai dengan tu. Lelaki kalau belum cakap pergi lah. Kan? Kalah kau. Saya kau cerita dengan isteri saya. Dia dah, kita suka guna cerita ceramah. Kau pelik-pelik. Dia tanya dia, macam mana roh ni dicabut. Daripada sembah dia cerita pasal roh saja. Sampai ketik. Pun tak pergi. Dalam berpapah. Mengaji selalu. Macam-macam dapat. Kurang kasih, minta tuan. Usaha macam saya kata tadi. Lalu, donasi, penerimaan, we best. Macam saya, ya tak saya kasih kan. Macam ni, saya kau mahu macam ni lah. Macam ni, I like to live like this. Saya sekali, saya rasa sedih, saya akan pilih untuk sedih. Sejam, sedangnya. Kan? Mengenai isi saya, kan? Alah, sekejap je. Tahu dosa itu sekejap je. Sependek, lempai. Itu tak boleh. Lawak, Lawak. Tapi semuanya dia. Make yourself happy. Make life simple. Wanita, jaga pakaian wanita. Tak cerita banyak. Tak boleh. Kita ada lagi setengah jam. Jadi dalam masa 5-10 minit, saya akan buka Q&A. Saya lagi 10 minit. Saya cerita banyak, sangat cerita. Tapi saya tak boleh. Kat sini saya ceritakan pasal how to get cinta sampai syurga in basic way. Back to basic. So simple lah. Nak cinta dengan lelaki ni, nak cinta ni, terlalu mudah. Betul? Kita pilih. Jangan macam ni, macam macam ni kan. Tahu lah. Dia tu warna tu dia macam ni. Mereka bukan macam striking and cerah macam ni. It's nice. Orang yang bagus. She's a happy woman. Dia ni very strong. Very confident. Dia kata apa dia buat, dia boleh. Tapi jangan malu-malu. Jangan bila dah berdepan-depan nak cakap macam dia ada satu pendapat yang cukup kuat. Tapi bila jumpa macam perkara, jangan. Confident tu je. Level confident tu up sikit. Ngam. Ngam ho. Jadi kadang-kadang Jom. Ayo. Jangan begitu. Tegas. Sifat tegas tu dia. Kan? Bukanlah kata, tu sorry. Bukan. Ini confident level. Ini very good. You are so good. Macam itu. Hidup kan? Tak. Tak. Dia tak jawab tak. Dia juga lah. Bukan saya ni. Tengok. Jangan bulan kau pada tahun Minang rumah. Sampai ada few wanita. Saya ada lebih 3 juta pembaca. Blog atau Facebook, saya Facebook Dada Sinar Fauzia lebih. Satu post, kadang-kadang saya post dalam about 1.2 to 2 million orang akan baca post-post saya. 80% perempuan. Ada gerak, bukan ada. Nak kata segelintir pun tidak, kata ramai pun tidak. Kata segelintir dan ramai tu. Dia offer saya, sejadi nombor 3 pun tak apa macam ni. Kau apa ni? Siapa nak kaya tu, bersedia untuk bermadu. Ramai sangat, kesian tu lah. Macam mana? Tak apa. Boleh, insyaAllah. Boleh kontrol. Punya terror pun tu. Takkan orang tidak boleh. Masalah? Kan? Jadi tak? Kau, tak? Tak ada ni. Dia bangkai budak ni kan. Jantan tu. Belum kahwin, tak ada 3, 4 boleh. Kan boleh? Tapi 3 saja. Lelaki boleh 4? Ji, tak.
lawa macam mana lah? Punggung kau macam susah. Penting pada saya, mesti mengenal lagi dan mesti sayang. Ada upaya yang boleh ni? InsyaAllah. InsyaAllah kita akan bandingkan. Ada orang tanya, tapi kalau kami yang baik-baik kita akan banding. Kebelah awak tanya, sudah dapat jawapan dah. Saya akan cakap, it's like orange and apple. Kan? Oh, ada kumpulan kamu, cakap baik, jangan lah kahwin nanti kesian di bahlul. Tak lagi. Isteri kalau pergi dulu, suami tinggal, kan? Isteri sedih. Isteri nak, suami tinggal, supaya dia jaga. Buat dia tahu, confirm, sekiranya saya gunakan yang baik, dia mau berapa? Saya akan jumpa dia baik. Tak ada salah. Nombor 1, saya sebab. Nombor 2, saya sebab. Nombor 3, saya sebab. Nombor 4, saya sebab. Bila hari, saya sebab. Aku bukan minum untuk tadi tau. Pagi-pagi pun mandi untuk tadi. Hebat, tak? Rezeki kan sebagi. Kita tak tahu rezeki tentang mana. Rezeki saya paling nyata tentang para wanita yang ingin memilih dia sebagai suami. Ini kepada serius ni. Antara punca yang saya tak perlu sembah dapat sendirian, saya lari ke malam mati satu, kopi dekat atas. Kedua saya tak tahan. Orang datang rumah, dia kata setiap bulan. Kita jumpa dia, jumpa bapak dia. Minta anak dia, doktor, Ainan tau, anak dia. Dia apa tu? Suka pakai skirt. Saya jadi kalau saya nak, saya pandang sekali je. Betul saya tak cerita. Tapi dalam berkawan ni saya akan bentuk. Pak saya kawan, saya akan bentuk. InsyaAllah saya akan bentuk daripada ni. Besok tak kawan esok, senang tak bentuk ya. Ini ada merah ketiga, macam Donatello ke, Siti Nurhaliza, macam-macam cerita-cerita dia. Macam-macam style, macam-macam posisi. Posisi dia sebelah. Boleh bawa apa? Wow, dia tak gerak pun. Tak cerita. Yang gerak tengah tengah. Hidup saya dia. Oh, besar juga. That's life. Happy life. Kan? Boleh bergaduh. Tapi jangan tinggalkan bergaduh. Kena bergaduh. Sekali kalau dalam tak bergaduh. Cek hal. Sikit bergaduh, sikit. Sikit bergaduh. Kan? Di situ ada tengah kiri kan. Kan bergaduh. Jangan menjamah dulu. Kan? Bila bawah, bila kena kita kadang-kadang kena lepaskan benda yang lepas. Jangan simpan. Perempuan dia tak simpan. Itu. Kalau perempuan kata dia, saya pendam bahasa dia. Allahi dia begitu. Kalau dia pendam, meninggal dia dah. Muda kita. Life dan dunia ni enjoy life. Ramal, senang, pilih. Baik. Senyum selalu. Jangan sini, body sini. Tapi kalau kita tak senyum kat bibir pun, kita boleh senyum kat wajah kan? Sebelum saya mengakhiri, saya nak bagi amalan. Amalan yang saya sebut. Amalan apa ni saya kata? Mengikat suami. Bagaimana nak menimbulkan kembali kasih suami tu sebagaimana semula kita bercinta. Seronok gila kan? Oh, seronok cinta ni. Malam-malam kita boleh besar lah. Makin jaga, makin cinta lah. Nah, kalau itu sobat. Satu hari ni. Cik ni tanya saya dan kita macam kata suka tanya saya kata benda-benda apa? Suka sendiri. Garing. Yap. Kalau awak kaya dalam dia, nak kahwin dengan dia. Tidak. Tapi kalau itu, mesti ni kalau tanya kita jangan jawab terus. Kalau jadi suami satu jawab sekitar, kita berbeza. Kita jawab macam ni. Ya, marilah. Nak tak? Saya ajar satu amalan. Amalan ni kalau awak buat, insyaAllah saya akan cerita dengan awak sampai bila-bila sebagaimana saya cerita dengan awak ni. Bukan kekal tau, dalam tanduk. Tak kira apa jadi dengan awak, saya letak saya. Sampai bila? Sampai bila?
Dia tak ada stop, dia tak ada. Dia akan grow. Awak tak ada pun dia akan grow. Nak dia. Dia kata syarat dia, awak kena baca Asmaul Husna rajin. Tak selalu pun tak pada dia rajin. Seminggu tu, saya terjumpa dia tak cakap apa dengan saya. Dalam satu minggu saya jumpa Asmaul Husna dalam beg. Isi dia kalau beramal dia tak cakap lah, saya tak tahu. Dia kalau malam dia bangun pukul 3 4 pagi sembahyang, saya tak tahu. Hebat dia. Isi dia tak nak kata, tak dulu sifat-sifat isteri. Macam dia kata dia macam ni. Bila saya tahu dia kata, saya kata dalam banyak-banyak nama Asmaul Husna, ada satu nama kita sebut Al-Wadud ataupun Ya Wadud. Oh, dengar kan? Kasih sayang. Setiap kali dia, kalau saya minta doakan air, jalanan awak ke cawan tu, Fatihahkan sekali pada Rasulullah. Hadiah. Rasulullah terima sedekah. Hadiah. Bermulanya kita pegang cawan. Kira juga itu fikir. Sambil Al-Madun itu lintas. Lain tu. Apa? Bagi suami minum. Bagi suami minum. Bukti ya? Wah, saya tengah isi pergi saja. Al-Madun. Dan saya, itu amalannya, dan saya mohon kepada Allah sampai kena hajat. Dia kena begitu. Sampai kena hajat. Allah berkenankan insyaAllah sampai sekarang. Saya cinta lagi sampai sekarang ni. Umpama dia dekat depan ni. Lepas tu saya kata dalam Facebook saya, dalam blog saya tak apa, nak lagi sebab saya bawa dia di mana-mana. Di sudut hati dia. Ya betul. Nampak? Macam PA saya tanya dia, dia tak muat lah kita pasal ni. Dia kenal si. Saya cerita, saya boleh berulang cerita. Dah hampir 2 tahun dia dari PA. Boleh cerita. Saya tak muat. Sebab apa saya tak muat? Sebab jin. Saya bangga menyebut kata isteri. Dia tak pernah kata, pada saya. Dia tak pernah kata, tunggu dulu bang. Apa ramai nak bagi isteri? Apa jauh? Lama lah. Cuba pada isteri hari ni, sekarang kalau letak tangan kanan, kalau letak kat dada ni, tanya kat dia tak sebut. Adakah aku cakap isteri? Macam-macam kau minta, macam-macam kau pipis, macam-macam kau bersangka kat laki kau. Tanya dia si adakah kamu seorang isteri? Saya terbangun pukul 4 pagi, terjaga. Isteri dia kan tahu, dia kan tahu. Dia bangun saya tak tahu. Kata, kenapa dari? Apa? Itu je saya cakap. Yang betul kan dia G-string dia bawa dia. Tahu hal dia bukan. Dia pakai ke sama kan? Turun bawah, dia masak teng. Nasi goreng Cina, cantik pula, ada timun, ada pokok bunga ros, ada pokok kelapa, cantik. Letak, adab semakan. Sampai sekian. Dah makan dah. Dah lagi. Bambu. Tak pernah komen lah. Tak pernah kata, terus borak-borak dengan kawan dia sebaiknya. Namun senyum, terus buat air. Jeng. Sampai habis. Dia tak tanya pun. Kerana minum boleh tak? Tak. Habis. Simple thing. Simple thing. Nanti dulu lah bang. Dengan ibu bapa, Allah kata, aku letak kat mana nanti.
Bila kamu dah kahwin jadi isteri, mak ayah ke bawah tu. Allah, Rasulullah, suami. Berapa orang suami isteri yang kata tak? Tunggu dulu pada suami. Kadang-kadang kahwin. Kau terus. Ini kau hati orang ni. Allah jadikan kamu batai lah. Allah jadikan kamu untuk lelaki layanan. Buat dia. Layan dia. Baju lagi banyak baju dia. Kasut kerja dia kilat tak? Pergi dia. Saudara dia pakai kerja hari kan dia pakai 3 kali seri, 4 kali orang. Cium tak pipi suami bila balik hari dia balik kerja. Kan wajib dia bagi nafkah, mampu saja. Tak kira lah dia ponteng, tapi mampu saja. Dia balik dia cium pipi dia. Alah, dah 8 tahun kahwin. Tapi kau nak minta kasih dengan suami, nak minta suami cakap I love you. Kau tak cium pipi dia. Bukan suruh peluk pun. Ataupun balik dia panggil, "Mak, di sini sekali." Tak perlu. Cium pipi. Cium dalam tangan ni ada. Betul tak? Ada. Hormat. Kadang-kadang setakat cium je. Masa cium tu rasa tak? Serahkan cinta jiwa kita tak sama. Cium tangan suami ni. Bukan bayar kita nak pipi. Rasa must feel. Feel. That's how. Selain daripada Allah itu, that's how you ikat suami. Suami ni, lu betul-betul buat you feel kan? Cium tangan, pertama raya kan? Bella mungkin dia malu. Kan? Hanya lagi. Malu kan? Dia. Maaflah, saya tak salah. Maaf. Raya minta maaf. Raya kau tinggi ke? Betul tak minta cinta ke syurga? Betul? Kena. Balik. Kembali buat. Jom. Ataupun satu set dia. Create something new. Dalam hidup kadang-kadang nak kahwin lama kan? Create something new. Gila sedikit. Jangan bagi asal-asal anak dah ramai. Anak banyak pasal lah. Asal kalau anak dah ramai semua tutup lah. Ada kunci. Tak kan? What's your problem? Apa masalah kita nak layan suami ni baik-baik? Cakap lembut-lembut. Boleh merajuk, tapi merajuk yang mendatang kegairahan. Bukan orang. Bukan. You know. Nak cakap kan? Saya tak boleh. Kau bukan tu boleh lebih detail kan? Yes. Why? Suami kadang-kadang tengok kita, dia tu pakaian. Tanya suami betul-betul. Abang suka tak saya berpakaian macam ni? Kadang perempuan dia suka dia baju yang rapor-rapor. Dia bagi design-design lain. Tapi basically sama. Ada abang ni ada tanda-tanda lah. Akak saja lah. Change. Sekali. Look seksi. Tapi dalam hukum syarak lah seksi. Look seksi. Dengan suami kadang-kadang jalan Saturday. Suami kadang-kadang dia bangga tau jalan dengan isteri yang seksi. Bukanlah pakai tights. Kalau nampak punggung. Kan. You look seksi. Suami bangga tau. Bila orang pandang isteri dia jealous. Tapi dalam dia suka. Saya isteri saya macam apa pandang jing. Satu dia lawak, punggung menyenik. Laki. Kau pandang kan dia. Saya bangga. Proud. Make your husband proud of you. Proud of isteri. Make your husband, kalau disebut kata isteri tu. You know, saya memang sangat ingin beristeri. Sebab saya suka. Dia suka. So, when isteri saya very happy.
macam tu. Tegas macam mana? Oh, kan nampak boleh. Tentu isteri dia, hati dia hancur. Protek dia bayar. Yes. Ubah. Saya nak ubah everything. Pakaian kadang-kadang ubah. Ya, dia very nice. Tudung dia very nice. Sebab dia satu aura yang kena. Macam saya berceramah, kadang-kadang kita boleh fokus one person. Nak kata dia lawak, lawak. Cik lagi. Lawak lah. Tapi dah kami tanya, apa yang kami semua jauh sebab. Dia tinggal apa? Maki-maki kan? Kan? Kita boleh fokus tau. Sebab apa tau? Kadang-kadang aura dia berpakaian. Kadang saya fokus kerana bentuk. Ada bentuk nampak dia. Dia bentuk kuat. Contoh. Janganlah contoh. Biasa kan? I love you. Layanan bukan kata setakat layanan lembut banyak. Pakaian, keseksian. Ingat, lelaki selepas 40 tahun ataupun 5 berapa tahun dia lepas ke maybe ni imajinasi dia lebih liar. Itu yang malam-malam kita laptop seseorang. Itu ada keedah untuk asing tu. Tapi saya tak boleh asing kan, tak boleh fokus itu. Yes, it's true. Sebab isi ni tak memberi. Kalau siapa baca 80%, 20%. Lelaki yang kedua ada baca kan? It's true enough. Dia tengah check yang 20% tu. Isteri yang baik dia buat 80% dia. Paling bagus isi dia. 20% dia tak ada. 85 ke 8 tahun dia akan cari yang 20%. Dia dah nampak 20% sudah puas, baru dia sedap. Ini aku yang ada 80%. Dia nampak 80% kita dapat kan? 20% ni. Jadi jangan kalau sorry lah saya. Itu bicara. Kan? Suami yang baik itu bicara. Ini bukan something. Ini how to get the change. Kan? Faham tak apa yang kita sampaikan? Walaupun kita tahu kena faham tau. Kita tahu program macam kita kena faham. Syok. Apa cerita ni? Syok tak, syok cerita. Macam ni. Walau bagi aku lah. Bayar aku. Nak goreng kaki. Kami kan bawa aku. Silap lagi. Ayah. Right? Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini kita ada dalam komentar ini. Kan? Sebelum waktu tu. Is there any question? Apa saja walaupun tak berkaitan dengan apa juga. Ada question tak? Saya tanya sekali 10 minit dah. Kalau jumpa saya susah. Jumpa buta teman. Ada lagi tak? Ada soalan? Pakai sini. Jangan kau suka boleh jawab. Suami saya tak habis. Ada? Ada soalan? Ada? Kalau ada pun kau barulah nak WhatsApp aku. Siapa WhatsApp aku ni? Hutan kau. Ada 60, 70 saya jawab ni. PM dekat berapa ratus saya jawab ni. Dia lagi yang masuk ni. Kadang-kadang 3 pagi. You buat apa? Jawab abang, 40. Agak-agak sikit. Aku masih tu kat sini. Sebelah sini? Ada? 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 Tu ada mic. Kena nyanyi? Oh, tadi. Dia berapa dalam? Baik, siapa tu? Boleh? Dia ada. Apa cerita? Yang tu rezeki. Okey. Jadi suami kawan ke suami sendiri?
Umur berapa tahun? Bekerja di? Adik-beradik? Dia ketiga? Talkative. Ataupun sebelum ni dia kerja bergurau, tapi akak kalau marah dia, keluar kat masing. That's your problem. Akak yang berhenti dia bercakap, betul tak? Sebelum ni dia belum bergurau. Mungkin dia masih bergurau, tapi akak macam disilap dia bergurau tak ada masa. Ke apa? Akak tegur dia, langsung dia diam. Ada atau tidak orang tu? Akak terus cakap dia. Daripada mula kahwin. Siapa suruh pilih? Ha? Jodoh? Kita boleh pilih. Tuan bagi pilih kan? Jodoh. Apa? Boleh. Masalah akak suami ni, ambil kita lah. Suami dia ni, tak ada sebab dia. Dia suka dia. Dia balik rumah dia diam. Dia kerja kat private center kan. Kat office dia cakap. Elok, dia cakap dia biasa. Balik rumah dia tak cakap. Macam saya kata tadi, sebab dia subjek dia dah habis. Tak, it's true enough. Kenapa dia tak share apa? Tell me. Akak nak dia cakap pasal apa? Pasal kerja. Dia bosan tak? Umur 51 tahun. Berapa tahun nak kerja bekerja? Nakkan suami 40 tahun ke atas bercakap, it's very easy. Tanya dia soalan-soalan mereka. Tak, bukan nak tanya dia. Tanya dia soalan yang senang dulu. Jangan tanya dia, Pak, ada soalan lelaki berapa banyak. Kalau dia ikat apa dia sembahyang. Bagaimana kampung solat dia? Tanya tu, agak tidak. Apa hukum yang Pak kalau kita berdehem dan sebagainya? Batal atau tidak? Apa boleh bagi saya dua pendapat tak? Satu pendapat ahli fiqh dan satu pendapat ahli tasawuf. Akak kalau nak suami akak cakap ni, akak kena cari dia mahir dalam bidang apa. Apa hobi dia? Akak dah tahu soalan kan? Kalau akak kata akak tak tahu lah, buat tu juga belakang badan. Walaupun akak tahu subjek tu, akak tanya dia. Lepas tu akak cuba buat apa yang contohlah, katalah contoh. Dia suka main dari tempat contoh. Kan? Tanya dia. Bang, mahal tak? Kakak jawab. Suami akak ni dia bukan penjara. Akak cakap sepatah, dia cakap sepatah. Paling banyak 2 patah dia cakap. Sebab akak tanya dia benda yang bukan bidang dia. Bukan dia minat dia cakap. So, cari cakap, cari minat dia. Dia tanya part yang dia suka. Kalau minat dia tengok video-video ucap, tanya apa video ucap. Nak aku tahu. Kau kenal pelakon ikatan? Tahu? Pelakon pon ikatan. Syaila Stenos? Sebenarnya apa belakang? Salah saya. 8 orang ke orang kan? Ada. Bukan saya suka tengok. Orang suka tengok, tapi benda tu cuma pengajar lah. Tapi tahu pesan dia macam mana. Kan tengok. Kan? Sekali kenapa lah? Kita tak pakai apa kan? Perempuan dia tu. Perempuan. Duduk kat lelaki kau tengok. Tapi perempuan dia tak boleh suka kan?
depan. Kan? Tahu kan? Allah bagi saya belajar, saya suka belajar, saya dulu sebab saya suka belajar kisah cinta Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Kan? Betul-betul Tuhan bagi. Jangan ini ucap pun bisa. Ni misi. Masa sebelum dia misi ada ikrar kan? Ada? Masa tak ada? Tak ada ikrar kan? Ada kan? Saya tanya sendiri, apa tanya? Jawapan dia tak. So, baru aja make your life simple. The question is, do you take ikrar? The answer is yes or no. Tak? Kamu kenapa? Ada atau tidak? Berpegang kepada dia. Saya 2 bulan ke hospital. Hospital mana tak tahu, tengok doktor ni. Azim. Dan kamu okey. Berpegang betul. Ya, insyaAllah. Saya masih jaga rumah saya. Setiap bulan sekali, General Hospital Subhan hantar budak-budak praktikal datang. Saya ajar macam mana nak mandikan orang. Baik dia macam ni. Mandi tau, bukan lap. Mandi. Saya kosok gigi lagi. Kreki ada.